Alhamdulillah, macam LRT3 ni memudahkan untuk saya lah travel ke mana-mana, sebab kalau drive kan macam sekarang dah ramai yang drive kereta tu jalan jam. At least kalau saya nak ke area Kelang dengan Lembah Kelang ni, senang lah dah ada LRT3 ni kan. Terima kasih kepada PMX dan juga Kerajaan Madani untuk LRT3 ni. Terima kasih kepada Kerajaan Madani yang pernah memberi STR awal sempurna hari Deepavali. So saya boleh merayakan Deepavali dengan meriah sekali, dan terima kasih kepada PMX dan Kerajaan Madani. Terima kasih kepada Kerajaan Madani dan PMX kerana dapat menggantikan part lama pada yang baru kita boleh khidmat air yang bersih. Bagi pandangan saya, tentang bantuan PTPTN secara percuma terutamanya kepada keluarga miskin supaya dapat bantu mengurangkan lagi beban dan masalah keluarga, especially student yang daripada keluarga miskin ni, sebab diorang pun nak belajar dan diorang ambil PTPTN ni pun atas sebab diorang pun dapat mengurangkan beban diorang untuk menanggung kos pembelajaran diorang. Terima kasih kepada PMX dan Kerajaan Madani.